Jadi Acap adik Rodi. Dan kita orang dah lama daripada kecil. Ya, kita boleh kecil. So masa saya tak bersama dengan Crystal, dia dengan saya tak terputus pun hubungan. Dia masih datang kedai saya beli ikan bilis. Waktu tu, so saya rasa tak ada yang benda yang kekok antara kami kan. Jadi biasanya wife saya yang akan, "Hello Cap, free tak sekian-sekian?" So kalau Ainul tak free boleh ganti. Sebab Ainul ibarat macam rumah tangga ada dua kan. Jadi dia kena berbahagi masa yang betul. Jadi kadang-kadang ada masa tu dia tak ada, Acap juga lah jadi pilihan dia. Pilihan kedua. Bukanlah nak kata pilihan kedua. Kalau menjadi pilihan kedua, Cuma apa? Macam mana? Dia takut tak orang akan nanti yelah, nanti lepas konsert mungkin ada dua lah impact dia, positif dengan negatif. Pressure tu mesti dah. Pressure tu mesti ada punya, tapi tak apalah, kena move on dan kita kena hadap lah benda tu. Sikit nak tambah untuk Acap. Untuk side kita orang, kita dah tahu sedia maklum Ainul adalah antara drama yang terbaik kat Malaysia. Jadi kami perlukan pengganti yang terbaik juga. Jadi Acap adalah pengganti yang terbaik. Terima kasih. Mantap.